Alhamdulillah, hari ini keputusan peperiksaan untuk calon SPM 2025 telah diumumkan. Tahniah kepada anak-anak yang mendapat keputusan yang baik, dan bagi anak-anak yang mendapat keputusan tidak seperti yang diharapkan, should be okay, kerana SPM hanya satu daripada persinggahan daripada perjalanan yang sangat panjang. Saya mengambil SPM pada tahun 1992 dan di tahun 2026 ni masih belajar lagi. Keputusan peperiksaan SPM di negara kita ini ada pelbagai cerita di belakangnya. Apa yang ingin saya pesankan kepada anak-anak ialah kita harus lebih percaya dan merujuk kepada penilaian diri kita sendiri terhadap perkembangan dan pencapaian kita sepanjang ketika kita berada di sekolah sebelum peperiksaan itu, melebihi apa yang dimaklumkan oleh keputusan peperiksaan tersebut. Kita tahu kita kuat dekat mana,